dibuka kepada anggota ATM, satu anggota satu rumah. Untuk anggota ATM ni kira memang beruntunglah. Kalau ikutkan dekat KL ni, kalau harga 150 ke atas tu memang susah nak dapat dah. Kerana untuk anggota ATM dibuka khas dapat rumah yang 150, memang sangat-sangat beruntung lah. Memang berbaloi sangat-sangat. Untuk projek rumah sasar ni memang seharusnya diteruskan. Sebab anggota ATM ni kalau ikutkan dia untuk macam pendapatan untuk dia nak memiliki rumah ni memang susah lah. Perasaan saya teruja, bangga dan dengan sebab akhirnya saya dapat juga memiliki rumah sendiri. Setelah berpencen saya dapat duduk dekat kawasan yang elit. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dekat Menteri Pertahanan kepada Angkatan Tentera Malaysia kerana wujudkan rumah sasar ni. Saya berharap program ini dapat diteruskan untuk kesejahteraan anggota ATM di masa hadapan.